Berapa tahun pakai bang? Berapa tahun pakai dah motor tu? Oh, model yang ni tahun 2020. Elok pakai 2 minggu, PKP yang pertama. Hey, Assalamualaikum. Seorang mau tumba tu kat hati. Selamat jumpa. Saya orang baru dalam Ducati ni dalam 11 tahun lah. Bagus. Ducati ni. Ini motor yang kedua. Motor kedua ni tahun 2020 beli. Baru beli 2 minggu dah PKP yang pertama. Nah, iya aku. Kita padang dulu bagi dia bunyi dia clear sikit. Ducati ni orang kata macam kalau kereta Ferrari lah. Ni kalau motor Ducati. So, saya dah tahun 82 dengan motor ni. Ni berhenti 28 tahun. Ni baru balik, join balik. Ni motor yang kedua, Ducati juga. Motor pertama Hyper Strada. Ini Hyper Masih Monte Strada. Apa? Senang, ada kotak, ada semua senang. Motor Ducati ni orang tengok ialah apa namanya, nampak garang pasal maintenance dia tu. Maintenance dia tinggi lah. Nak maintain dia tu. Dia ada enjin yang 30,000 km, kena tukar bel apa semua. Tapi model tahun 2024 dah pakai apa nama, chain. Dah pakai chain tu senang lah sikit. Tak ada maintenance tu tinggi sangat. Itulah apa namanya, sikit sebanyak Ducati. Ducati yang jenis ni dia model S. S dia ada Skyhook suspension. Lepas tu ada auto cruise. Auto cruise ni memang kita nak pakai lah. Orang dah tua macam saya ni biasalah. Tangan semua berkebeh semua. Lepas saya kena pakai auto cruise. Auto cruise relax semua lah. Tapi motor ni dah banyak tahun, jauh juga lah jalan. Dekat 3 suku Thailand dah pusing lah. Pasal Ducati ni lah saya merasa pergi ke Itali. Tempat Valentino Rossi pun pernah pergi. Tapi tak ada jumpa dia. Dia BR46 ni tempat lain. Dalam 2-3 km dari tempat dia lah. Tapi saya merasa lah Misano apa semua. Itu pun apa nama, kelab Ducati DOCM yang bawa saya. Alhamdulillah, kalau tak ada Ducati tak merasa lah pergi Itali. Saya dah pergi Buriram yang pertama 2018. Rasa dah dengan Ducati memang lah. Ducati. Ini baru nak berasa ke Indonesia pula. Baru pertama kali pergi Indonesia, baru dalam apa nama, Bukit Tinggi, Padang itu aja baru nak bertapak. Nanti mungkin pusing lain-lain lagi lah. Okey. Auto cruise nanti bila kita dah jalan macam kereta juga. Ini kita tekan nak berapa? 110 tekan 110. Lepas tu nanti kalau dah break dia akan mati. Lepas tu kita ambil balik 110, kita tekan belah sini. Dia pergi balik 110. Itu yang senang sikit yang ni. Tapi motor ni memang tinggi lah. Orang macam saya pendek-pendek ni payah sikit lah. Kena jengkit-jengkit lah. Ini tampilan bel dalam ni. Satu sini, satu sini. Waktu dia enjin yang ini model ni 30,000 km kena tukar tampilan bel. Tengoklah kalau ada offer, okey lah. Tak ada offer, mahal lah. Mau dekat 7,000 lah tampilan bel dia. Lepas tu ada apa nama, valve clearance semua sekali nak kena buat tu. Itu yang dekat mahal sikit lah. Orang semua boleh beli Ducati. Maintenance dia tu kena pandai maintenance. Berapa ribu semua kena pandai. Pandai. Memang enjin ni panas. Kita duduk ni hati enjin. Ni, enjin ni. Mau masak telur. Okey.